Tadi jangan jaga kita. Tuan Guru Besar Sekolah Kebahasaan Ipoh Yang Berusaha Tuan Madura binti Mustafa Penolong dan Pentadbiran Sekolah Kebahasaan Ipoh Yang Berusaha Tuan Izian binti Ismail Penolong Kanan Co-Curriculum. Saya sebagai wakil guru-guru kapal yang berpindah ataupun yang bertukar, saya dan Ustazah Rozita yang terlahir jua termanis semuanya bagiku terindah ku ingati buang selama-lamanya di sini dua memori tercinta walau seketika terjalin kasih kita mungkin di sini kita akan terpisah kenangan bersama dan aku lupa kenangan bersama kenangan bersama kenangan mungkin di sini kita akan terpisah kenangan bersama tiada. Hai, Assalamualaikum. Kita dah sampai ke Cianjur. Hari ini terima kasih kepada guru-guru Kafa SK Ipoh kerana meraihkan majlis perpisahan kita. Jadi jom, dah sampai. Okay. Sampai sini apa tanya harga kau? Oh, ada dia Mana? Bawa. Bah, tadi becek dia ni, becek ai. Saya main game waktu. Ada stambu atas meja. Kita bocak, tak ingat habis nak kata garu. Ha? Duk dia rekod bocak. Tak ingat habis kata garu. Memang begitu dia. Aduh rekod. Apa dia? Ustaz ada rekod. Oh. Ustaz ada? Tak, Ustaz tu Ustaz Adi. Oh. Boleh mana? Boleh apa? Aja. Ambil. Alhamdulillah kalau nak habis ni kan. Alhamdulillah. Tapi bila punya alhamdulillah lah. Ku rasa
Minta maaf, ada satu tidak ada guna tu. Kalau yang kau pasti dalam hati dia ada tamu. Minta maaf kalau Malu aja enggak. Ini tak tahu ada tak tahu. Yang berusaha ketua guru kita Puan Nur Akilah, guru-guru. Okey, yang pertama nak ucap terima kasih atas majlis, walaupun sekali dengan majlis jamuan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Yang kedua, saya nak minta maaf kalau ada gapo-gapo, jadi minta kuasa-kuasa kita. Dan yang terakhir sekali, harapannya jagalah sekolah ni balik, insya-Allah. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Lacak. Terima kasih sebab Terima kasih warga SK Ipoh atas pengiktirafan dan sokongan anda. Kami menghargainya.